Okey, Assalamualaikum. Hari ni kita akan kongsikan cara untuk replant balik daun kesum. Daun kesum yang dah lama macam ni, kita akan replant balik. Yang ni kita akan replant semula. Mana-mana pokok yang baru, yang dah lama, kita just ambil ni, kita kepakkan dia, kita buang daun ni, terus cucuk. Ni yang lama, kita patah, kita akan masukkan balik dalam pasu. Kita just cucuk. Kita buang, kita cucuk, just cucuk sahaja. Saya lupa nak ambil video yang sebelum tadi, sebelum kita buang pokok-pokok yang lama. Jadi next video kita akan buat lah. Sedikit perkongsian, nak beli mahal, jadi kita tanam je lah. Daun kesum ni kita just cucuk. Ada dua bekas. Yang ni satu, ini memula, ni yang nombor 2. Yang mula-mula pun dah lama. Nanti kita akan replant balik. Kita akan cucuk. Tak susah pun. Tak perlu pembaja. Nak tanah sentiasa lembut, sentiasa basah. Cucuk sahaja. Gelap sikit. Okey. Ini pun dah malam, dah masuk senja dah. Jadi untuk setakat ini cukup. Okey. Yang ni yang kita dah replant. Ni pokok yang belum replant, kan, nampak kan? Okey, yang ni pokok yang kita buat benih tadi. Jadi yang ni yang dah replant. Okey, nanti kita kongsikan yang bekas ni pula. Bekas ni kita akan replant semula, akan buat macam ni juga. Okey, sekian. Tunggu next video. Nanti kita akan buat yang bekas ni untuk daun kesum. Okey, ya, perkongsian lupa. Yang ni akar lama. Ni akar yang lama, kita dah cabut buang. Jadi kita tanam baru. Okey, dah azan. Okey, bye bye. Assalamualaikum.